been activated in the building. We are investigating the situation. Please remain calm. Okey, kena balik. Hello. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Hello. Macam Mr. Bean. Assalamualaikum. Hai, hari ni Cik Ana nak pergi ke Bloomsville Mall sebab kami, Cik Ana lah dapat invitation untuk soft launching restoran Dancing Fish at rooftop. Tajuk dia ialah santapan di atas awan. Buka puasa, santapan berbuka puasa di atas awan rasanya. Tak ingat lah buka puasa tu ada ke tidak. Tapi main reason dia orang buat soft launching ni untuk buffet Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi ni. So jom ikut Cik Ana pergi tengok santapan di atas awan ni. Dan ni first time kita orang nak pergi ke Bloomsville Mall ni. Sebelum ni tak pernah pergi. So jom. Kita dah sampai Bloomsville Shopping Gallery dekat Jalan Puchong. Ada Family Mart. Ada Coffee Bean. Gila dia orang ni. Okay, dia memang kawasan Ada Courtyard by Marriott. Dia memang kawasan Puchong lagi. Ingat kan? Apa ni? Auckland Road. Okay, kita masuk parking. Ni kita dah lali nak pergi dah tingkat 2. Okey. Sekarang kita nak cari surau kat tingkat 2 tu. Senang je. Ni Omel hari ni red ong. Wow, Omel nak main ni, jangan ke gym. Tak jauh lah. Okay, Cik Ana pergi Omel nak solat asar dulu. Lepas tu baru kita round-round dekat Bloomsville ni. Memang Cik Ana bawa kita tengok surau. Okay, ni toilet dia kat sini. Itu toilet lelaki, itu toilet perempuan, tapi tu surau. Buka Mel. Surau. Main piano kejap. Apa suka lagu? Ni lah lagu. Okay, nak pergi ke Skydeck ni dia kena kat luar je ni rupanya. Daripada dalam tu pergi sini. Nampak Skydeck B. Patut. Kana Elaine baju putih. Merah. Bukan ni merah. Skydeck B ni kat sini. Buat dia kena pakai special lah. Yes, that's the fish. Thank you. That lift? Okay. Okay, masuk. Oh, ada orang So kat sini.
nak buka puasa hari ni, ni Dancing Fish. Bloomsville Shopping Complex. Shopping gallery. Shopping. So kita orang dah berbuka dulu. Dah berbuka puasa bersama-sama kawan-kawan. Baik. Alhamdulillah. Kita orang solat dulu 7.30. Lepas tu boleh makan sepuas-puas. Memang betul Zila. Tadi hujan, sekarang dah berhenti sebaik. Hujan dia bagi seorang satu payung. Geng-geng nak makan dekat Dancing Fish. Ya Allah, telinga aku dah pekak dah. Wah, Nana cantik dia pakai makeup. Umi belajar lah dengan Nana. Umi dia tak suka makeup. Saya sorry. Ada dalam dia. Okay. Wah, kat mana? Mami, kau kena masuk. Oh. Kalau kau dulu lah, pegang. Organizer. R1 R2. Mana Izzah? Jumpa Elaine dulu lah. Siapa tahu Elaine hari kita sibuk R1 R2. Wah, tengok je. Memang 1K. Barbecue sana, mi sana. Okey. So you gerak lah. Kolam. Perasan dia jatuh Jangan ni. jatuh. Kalau shock sangat ni. Jangan buat hal. Dia dapat bantu. Dancing Fish belum lagi dancing. Dancing Fish belum dancing. Get a little ditzy. Tak ada tembok. Bukan. Baik kat sisi. Oh tu cantik. Tu 118 nampak, semua nampak. KL Tower 118 KLCC. Malam kena air kan. Nampak juga. Hai. Dah. Cik Ana nak lalu sini. Cuba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, boleh lah. Tak sangat. Ui. Oh ya Allah. Baby kau. Scary lah. Scary. Depan lagi. Tak payah. Cukup. Nampak tak bawah tu? Tak berapa nampak sebab dia air. Okey, nanti lain kali. Lagi sekali. Ya Allah, tak Dah boleh. warm up dulu. Tak boleh. Wah, ni nampak aeroplane. Nampak tu pemandangan kat bawah. Jam. KLCC belah mana? Belah sana. Sini nampak. So nampak KLCC belah sana. Nampak tak? KLCC. Very nice. Jalan jam. Ada orang main bunga api. So nice. Dekat sini ada Nikari Utara. Sana. Itu bukan stok buntut, Mek. Subutus. Sekarang soto sana. Soto dengan satu tak cukup. Laksa asam pening. Sekarang pergi brunch punya rumah tanah. Wow. Dan sudah belan. Kita sudah belan. Kita dah masak. Dan okey. Wah, ni bahagian all the bakar-bakar. Besar ni kan. Ni apa? Is this satay? Yeah. Skewer. It's a skewer. Satay. Ambil apa tu? Sup ekor. Wah, nice.
Tengok Zida ambil apa? Sedapnya. Sedap tu. Ni kawan Cik Ana, Zida. Nice. Bapak nak tanya. Apa? Geragau hebat. Ni apa? Cikodok geragau. Geragau ke? Bukan ni. What is cikodok? Kodok Geragau. ikan masin. Ikan bilis. Ya ke? Asal ikan beli nama geragau? Bukan bahasa Inggeris? Apa benda bahasa Inggeris? Ikan bilis. Cikodok geragau ke? Lagi seorang. Alah ni udang geragau. Udang je. Lah. Ni geragau udang kecil-kecil dia. Okey, boleh lah, Mek. Kesian anak-anak aku ni tak tahu. Babe. Zah, ni apa Zah? Pepes apa ni? Pepes so is apa ni? Pepes. Oh, tak tahu ni Indonesian punya. Nanti kita try lah. Kita try. Awak makan pepes Apa rasa dia? Rasa umami. Ya ke? Nak try? Isi ayam. Pepes. Tapi luar dia ni kita punya tak boleh ke? Tak boleh. Fotografer boleh. Sedap. Macam otak-otak. Tapi different kind of. Tapi macam otak-otak. So Cik Ana nak try ni. Ini sedap. Duduk Sunda. Dia pahit-pahit sikit kan? Kecil. Sekejap. Sis nasi kuning wangi. Tester macam Leona. Belum, tak siap lagi. Dia kena goreng panas-panas. So Cik Ana makan ni. Semua diorang cakap semua sedap so far. Dia makan. Dengan apa? Anak kat sebelah. Pepes. Ambil yang juga. Ni tak tahu Ni. ah. Omeg kata anak kat sebelah. Kan lagi bakar kan. Steam fish. Dengan ni. Dengar. Gurau. Aku ingat aku bagi sekali. Tak nanti. Ha. Habiskan. Cik Ana makan pepes ni. Oh, baru nak buat. Sedap. Saya dah Ada salted egg. Kan salted egg kan? Oh lah, rasa salted egg. Dia sedap lah. Nanti kau ambil dalam dia. Okay, nanti kita ambil. Nasi kuning. Kau ambil je. Apa benda? Nasi kuning. Oh. Kata Tak rasa salted sebab egg. mungkin rasa sekali dengan lauk. Kalau rasa nasi dia, nasi kuning dia ada macam salted egg. And it's delicious guys. Ini live ke? Tak, Record. dia lepak je. Kalau nak makan siput sedap. Tak buat sebelah dia dia simpis dia sedap kan. Patut sebab saya dua ambil habis. Ni pun Sedut. pedas. Kan? Dia masak apa? Biasa. Ada lagi tu. Benda boleh tolong. Ini ini pucuk paku. Tolong popekkan udang. Dia kan jangan ambil lah. Selalu Memang orang masalah anak-anak semua kan. Kupik udang ni. Oh, kopi. ni yang Bukan Dina anak kat nanti Nora, guys anak dia pun. sebab tak pernah jumpa orang masak. Kita rasa. Macam ni. Kau tak ada bagi review pun ni. Tu saya cakap. Ni nasi kuning. Dia nasi kuning nasi kuning wangi. Tapi ada rasa salted egg. Tu dia wangi tu dengan salted egg tu agaknya. Sedap kau. Kan? Ha, sedap. Nasi kuning ni sedap. Dia rasa aku ambil kuning je sebab biru aku dah tahu dah. Kita pun pandai buat.
Dia pengganti mak saya. Nasi Sedap tu. Tocu dia sedap. Unexpectedly sedap. So if you guys pun okey kan? So if you guys nak Asal dah sedap? try Lala masak tocu, korang Kau dah pinggan ke berapa tu? Aku? Ya. Ni semua kerabu aku ambil. Okay. Aku ambil kerabu kerang ni sedap tak? Ni kerabu kerang. Besar-besar kerang dia. Ni Lala masak tocu sedap. Tak ada lain. Kerang besar Dia tu. upak kau lala je. Ini Sebab dia rasa ayam dia sedap. kerabu belimbing. Pendek, lepas tu dia macam gemuk sikit. Dulu serati. Kalau raya potong serati. Sedap lah kerabu belimbing ni. Ambil yang sini. Semualah. Ambil lah. Sedap. Dancing fish dah sampai. Terima kasih. Ni semua dah. Wah. Ni star of the dish. Dancing fish. Ni apa ni Papa? Tak tahulah sate gajah ke apa. Besar ha. Ini kecil. Ni lain lagi. Ha. Sate mewah namanya. Ni sate T20. Bukan T20, T10. Macam mana nak gigit ni? Bismillah. Kosong je. Sedap tak? Lembutnya. Lembut. Lembut. Oh, patut pun. Dia dah marinate. Lembut. Sedap. Ini equivalent to one stick ni. Satu set ni. Batu. Dia makan banyak kali. Kan sekali lagi. The fire alarm has been activated in the building. We are investigating the situation. Please remain calm. Okey, kena balik. Remain calm. Tapi sate ni Dia investigation. Activated in the building. sangat sedap. We are investigating the situation. Apa ayam ke? Daging. Stand by for further Lembut. Lembut. Thank you. Attention, please. Ni semata-mata sebab nak gambar yang menarik. Video saya, oh Allah ya Tuhan, aku memberanikan diri, ya Allah. Okey. Sayang cepat, sementara aku kat sini. Okey. Oh, seram. Sangat seram. Oh, babi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tengok atas. Tengok atas jauh. Oh, ya Allah ya Tuhan. Allahu Akbar. You can do. You like me, tengok. Good experience. Okey, kita lagi. Oh, lambat betul. you okey. Okay. Ni dia orang ni semua Cik Ana punya geng MAS kita orang 364 and 365. Batch 364. Ni 36. 364 kan? 364. You? 364. I see 4. Dia 5. Five. Team batch. Kira apa? Okay. Sebabkan shopping mall dah tutup. Cik Atuk, mana dia ada depan aku?
Kau ni kan kita ready. Oh, korang kat sini. Kita kat mana? Bye. Kita sana. Ke sana. Mel, kita sana kan Mel? Ke mana Mel? Ke sama? Sebab dia west. Dia west sama kita lah. Kat Nora west kan? West. Saya ingat sebab kita kan kita kan naik lift. I don't know. Tak, kita terus tingkat 2 je. Jadi kita terus tingkat 2. Mana? Ada? B1, betul. Semua B1. B1. Mana? Ni H. Bye. Berapa kali bye-bye lah. Sudah habis dah malam ni punya dinner. Best lah. Apa ni makanan sedap-sedap. Rasa berjalan makanan sedap-sedap. Lepas tu cuma environment dia panas sikit lah. Tapi overall best. Papa macam mana, best tak? Mami bawa ke? Oh my god, mana kek kucing kita? Tak tahu. Siapa yang drive tadi? Papa ke yang drive tadi? Tak ingat. Kita dah jumpa. Mari. Nanti kau delete sini. Yo, cantik guys. Wow, hebatnya makhluk. Kat situ. Afia. Inilah tempatnya. Mami ke mana ni? So Papa nak buat ambil gambar ke nak? Kiri mami. Jajak ada kes. Ni rumah dekat tadi.